Okey, jadi ni pintu pagar utama untuk masuk ke kawasan banglo tinggal ni. Saya pakai motor dekat bawah tu. Jalan ni boleh tahan sunyi walaupun pada waktu siang hari. Dia nampak sebuah banglo yang ditinggalkan. Begitu usang. Nampak menarik ni. Inilah dia, dinamakan sebagai Banglo Melo. Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang masih lagi setia untuk menonton video terkini. Pada video kali ini saya berada di Kuala Lumpur dan akan merakamkan sebuah tinggalan banglo yang telah dikosongkan setelah bertahun-tahun lamanya. Inilah dia, dinamakan sebagai Banglo Melo, digelar oleh tim-tim paranormal ataupun explorer yang lain kerana Banglo Melo ini ada beberapa cerita. Banglo ni terletak sedikit ke atas bukit. Motor saya dekat bawah tadi, bawah sana tu. Dan banglo ini mempunyai beberapa versi cerita mengapa ia dinamakan sebagai Banglo Melo. Yang pertama adalah dikatakan banglo ini berpenunggu. Ada Pontianak yang tinggal di rumah banglo ni, Pontianak yang bernama Melo. Itu versi cerita yang pertama. Yang kedua adalah dikatakan ada seorang budak yang bernama Melo telah ditamatkan riwayatnya di rumah ini. Itu antara cerita ataupun versi yang saya boleh sampaikan berkaitan dengan banglo ini. Sejauh mana kebenaran ataupun kesahihan cerita tersebut, Allahu a'lam. Menarik. Kita tinggal dulu bahagian luar sebelum masuk ke dalam. Agak terpencil kawasan banglo ni, jauh dari penglihatan ataupun kediaman. Tingkat atas nampak dah terlalu usang di mama usia. Dah lama sangat ni. Jadi jom kita explore ke bahagian dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Cuaca ni agak panas lah. Tak rasa bahang hari ni. Okay, ni bahagian dalam ya. Kaca mungkin tingkap ni dah pecah ni. Dah tinggi semak-semak di bahagian luar. Nampak gaya memang banglo ni akan ditinggalkan terus. Sama ada pernah didiami ataupun tidak, wallahu alam. Kita tinjau bahagian depan ni dulu. Katakan rumah ini didiami ataupun dijaga oleh Pontianak
ada pontianak yang mendiami rumah ni bernama Melo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni mungkin dengan dapur je. Lagi kabinet. Boleh tahan tempat ni. Mungkin saya akan datang lagi pada waktu malam. Dan ni ada lagi ruangan store, mungkin taklah begitu besar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi bahagian belakang ni boleh tahan juga, walaupun pada waktu siang hari terasa juga keseramannya. Pada saya lah, mungkin lain orang lain dia punya vibes ataupun feel lah bila masuk ke rumah ni. Kalau ambil gambar ni lawa ni, dengan tengok dengan akar di dinding ni. Memang dah lebih 10 tahun ni terbiar ni, ataupun mungkin lebih lagi. Tengok keadaan dah teruk sebegini. Tu nampak tu, belum lagi naik ke bahagian atas lah. Dan ni ada tandas lah, ataupun bilik air. Habis lah, dah kena curi kabel-kabel, wayar semua, besi. Belakang ni banyak sampah. Saya risau motor dekat luar tu lah, parking tempat sunyi begini. Risau kadang-kadang. Jom saya bawakan keadaan dari bahagian luar ni, yang ada banyak sampah di luar. Tengok tu lah.
dah tumbuh pokok di dinding ataupun struktur banglo ni. Kunci. Saya terus lompat nak ambil tingkap ni. Terpusing dulu bahagian luar. Jadi bagi syuk bahagian belakang ni boleh tahan, walaupun pada waktu siang hari naik bulu roma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lawa rumah ni sebenarnya, cuma dah ditinggalkan. Oh, kelawar. Okey. Dan ni ada kesan terbakar di dinding ni, nampak? Ni apa benda dekat sini? Adakah cermin ataupun kabinet? Saya tak pasti ya. Tapi ada kesan terbakar sampai ke atas lah. Ruangan ni rasanya satu ruangan bilik yang terbakar ni. Pokok pisang pun banyak juga di sekeliling ataupun luar banglo ni. Depan tu ruangan belakang tadi yang saya explore tadi, tembus lah ke ruangan ni. Ush, bilik ni lagi rare. Nampak batang ataupun pokok ni tembus lah melalui celah-celah lubang tu, tembus sampai ke bawah dan keluar melalui pintu yang terkunci tadi ya. Bayangkan berapa lama tempat ini ditinggalkan. Okey. Apa benda tu? Ush. Keluar. Okey, kita akan naik ke tingkat atas. Tapi sebelum tu saya nak sekali imbas di bahagian bawah. Pisau motor. Kita teruskan rakaman ke tingkat atas. Bagai rambut naik motor. Bismillahirrahmanirrahim.
ruangan lah. Ni memang sesuai untuk bergambar ni. Dia punya wipes dan juga pokok-pokok akar di dinding ni memang nampakkan gambar tu akan lebih lebih menarik. Dah macam banglo parah lah ni. Atap dah tak ada. Cuma pokok tinggi ni seolah-olah menjadi kanopi menutup bahagian atas rumah ni. Ada lagi cerminnya. Rupanya ada lagi banglo sebegini di area Kuala Lumpur. Saya ingatkan dah habis explore. Ada lagi tersimpan tinggalan sebegini. Tengok lah dekat atas ni dah jadi macam hutan lah. Semak lah. Bawahnya ada simen ni. Cuma memang dah tertutup. Habis. Dah jadi semak belukar atas ni. Sama juga. Dah tak macam gaya sebuah rumah dah ni. Teruk sangat dah ni. Pokok dah besar. Itu toilet. Tengok lah rumah ni. Boleh panjat ni. Di sebalik tembok ni ada juga binaan tinggal di sebelah sana tu. Ush. Tapi macam mana nak pergi ke sana tu? Dah jadi hutan dah. Nampak besar juga rumah di belakang tu.
semua ada tembok kan. Kalau tak ada tembok, saya boleh terus explore ke bahagian belakang tu. Ada sebuah lagi rumah tu. Okay, nampak lagi motor dekat bawah tu. Bunyi suara orang, mungkin dari highway kat bawah tu. Oh, kalau macam ni gaya rumah ni, memang ada penunggu ni dengan pokok besar dan jadi sebegini rupa ni. Okey. Bawah sana tu highway ataupun jalan utama di kawasan bandar ni. Tapi rumah ni terpencil sedikit atas bukit ni. Dan ni ada lagi ruangan tapi dah tumbuh pokok. Tak ada apa nak di-explore dalam ni. Tak apa, saya tunjuk kita masuk dalam ruangan ni. Biar puas hati dapat explore ke semua ruangan. Itulah dia sedikit sebanyak suasana ataupun keadaan Banglo Melor ni. Mungkin saya akan datang kembali pada waktu malam untuk merasai bagaimana pengalaman suasana malam di sini yang mungkin lebih berbeza berbanding dengan waktu siang sebegini. Okey. Jadi sekejap lagi saya akan seperti biasa ambil beberapa footage untuk video pendek dan juga thumbnail, dan kemudian saya akan ke lokasi yang lain
sempat lagi ni kot. Sebab petang ni saya ada urusan lain. Kedua, InsyaAllah sempat. Okay. Ini selesai rakaman dari tingkat yang kedua ni. Jom kita turun ke bawah. Okay. Jadi ini dia keadaan dari bahagian bawah Banglo Melor ni. Dan selesai rakaman untuk pada waktu siang hari ni. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk menonton rakaman ini dari awal sampai ke akhir. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya. Okay? Jaga diri semua. Assalamualaikum. Bye bye. Tan 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 tan